Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, salam sejahtera, selamat petang kepada semua calon-calon yang telah berjaya untuk sesi temu duga HLP 2026. Tahniah saya ucapkanlah. Anda ni mungkin di kalangan yang terpilih lah. Kalau last year permohonan lebih kurang dalam 2,600 kalau tak silap saya. Lebih kurangnya lah 2,000 dan separuh 1,100 something diluluskan untuk sesi interview, separuh daripada jumlah tersebut. Dan daripada jumlah tu pula, interview tu separuh lagi dipilih untuk berjaya dapat beasiswa, dapat CBPTB dan sebagainya lah. Jadi anda ni saya rasa lah pada pendapat saya 2026 agak mencabar dan kompetitif sebab jumlah permohonan sangat tinggi. Saya jangkakan melebihi 3,000 kot mungkin. Jadi anda ni di kalangan yang terpilih lah. Tahniah lah. Okay, dan sebelum tu saya perkenalkan diri lah. Saya Syahril. Saya Cikgu Syahril lah. Saya Cikgu Syahril juga. Saya seorang cikgu di Kota Baru, Kelantan. Dan pada tahun lepas, saya salah seorang penerima HLP bagi 2025 lah. Dan sekarang saya sambung master di UiTM Cawangan Kelantan. Full research. Apa lagi ya? Jadi saya buat sesi perkongsian ni untuk berkongsi lah sebab tahun lepas tu adalah kali pertama saya memohon dan kali pertama juga saya dapat lah. Dan saya ada kontak beberapa senior lah bertanya. Jadi perkongsian yang saya buat ni adalah benda yang saya rasa saya perlu ada lah sebelum saya mohon. Jadi tidaklah terkapai-kapai. Jadi saya harap perkongsian yang saya berikan ini bermanfaat dan boleh memberi gambaran lah macam mana HLP tu ataupun sambung belajar dalam keadaan seorang guru tu kan. Jadi ini dari cikgu ke cikgu lah. Gitu lebih kurang lah. Dan saya telah mengajar lebih kurang 10 tahun. 10 tahun dan tu first time saya minta dapat. Sebelum-sebelum ni tak teringin nak sambung belajar. Ada dalam video-video sebelum saya ada cerita dah sikit-sikit. Baik, untuk malam ni kita tengok dulu your perjalanan lah. Kita tengok perjalanan you all pada 19 Januari adalah tarikh akhir you guys mohon dan kejap je kan? Result dah. Kejap je. Dia memang terkejut gitulah dan cikgu-cikgu juga ataupun pemohon-pemohon HLP 2026 juga akan terkejut bila mana sesi keluar result nanti. Macam masa tu berlalu dengan begitu pantas. Begitu. Tiba-tiba tak pergi sekolah dah. Dan saya telah bercuti selama lebih kurang satu semester berapa? 6. Saya bulan 9 tahun lepas. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Oh, dah 7 bulan dah saya cuti kat rumah. Duduk kat rumah saja. Ya, agak seronok lah, agak seronok. Sangat seronok sebenarnya. Sangat seronok saja bagi jealous. Okay, harap ni menjadi sumber inspirasi untuk anda jugalah. Dan dijangkakan sesi temu duga ni akan berlangsung lebih kurang 2 atau 3 minggu lah disebabkan jumlah yang ramai. Saya jangkakan kemungkinan 3 minggu lah akan berlangsung interview ni di zon masing-masing. Dan result hebahan keputusan akan keluar pada bulan 6. Bulan 6 keluar, bulan 8 dipanggil taklimat bagi yang berjaya, bulan 9 pilih uni, bulan 10 mula belajar. Begitulah perjalanan anda semua. Okey, dapatlah gambaran sikit kan? Tak apa, imajinasi sikit-sikit. Jadi pada malam ini saya akan fokuskan kepada lebih kepada 2 perkara lah. Yang pertama kita akan sentuh sedikit mengenai your proposal dan yang keduanya adalah kita akan tengok semasa sesi temu duga itu. Saya akan berkongsi dari sudut pandang pengalaman saya pada sesi yang lepas dan juga pengalaman kawan-kawan saya yang lain. Jadi kalau saya ambil full research. Ada juga kawan-kawan saya yang lain dalam dia ambil coursework, dia ambil mixed mode
PhD dan juga master. Jadi saya akan kongsikan pengalaman yang lepas kepada anda semua. Baik, sebelum kita pergi lanjut kepada proposal ni, seeloknya kita tengok baliklah checklist apa dalam borang yang telah dibekalkan dalam apa yang paling penting perlu diketengahkan, perlu diperhatikan lah. Baik, yang pertama sekali, of course lah, once you dapat the letter tu, dapat surat, kena maklum kepada pentadbir. Sebabnya apa? Sebab nak mohon CTRK pada hari interview tersebut. Jangan bagi tahu lambat cikgu. Sebabnya kita perlu ada beberapa salinan dokumen tu yang perlukan pengesahan. Jadi kalau nak sorok-sorok, tak nak bagi tahu orang lain, maklumlah kepada pentadbir, jangan dihebohkan. Ada certain tu yang memang tak nak orang tahu. Ada juga yang sengaja memberitahu. Jadi it depends on you. It's okay. Bagi saya tak ada masalah pun. Kalau nak ebahkan pun tak ada masalah. Kalau tak dapat pun tidaklah menjadi satu kata apa, aib ke apa, sebab benda ni sangat kompetitif. Jadi anda layak untuk mohon CTRK lah daripada pengetua. Bolehlah bodek-bodek pengetua sikit. Pengetua ke ketua jabatan untuk saya nak pergi interview, dia akan bagi CTRK lah, which is tak ganggu CRK. Tapi kalau anda rasakan anda nak sorok-sorok, tak nak bagi orang lain tahu, mintalah mohon CRK kan, sebab dalam kehadiran kita tu, kita boleh tulis CRK, maka orang tak syak apa-apalah. Okey, dan yang kedua, pastikan semua dokumen siap lah, lengkap dalam fail. Oh, saya tak bawa, saya tak tunjuk fail saya tu. Fail, alah, silap. Nanti saya tengok lepas ni kalau ada. Ada dokumen yang perlukan pengesahan, ada dokumen yang original tak perlukan pengesahan lah. Simple lah, seperti mana yang ada dalam turutan yang anda tengok dalam senarai checklist tu. Kalau yang ada perlukan pengesahan tu, kena mohonlah daripada kawan-kawan sendiri pun okey, asalkan DJ 41, itu je. Baik, seterusnya letak dokumen tersebut dalam fail Luxina lah, belakang dan hadapan. Kalau boleh jangan stapler, letakkan dia sehelai demi sehelai lah. Contoh result apa tu, result tahunan kita tu yang 95% apa semua tu, letak satu-satu muka surat satu. Sebab bila nak register nanti, bila sampai ke tempat pendaftaran untuk temuduga, dia akan check one by one. Dia akan tengok satu persatu. So kalau you guys letak dalam stapler, dia kena buka belet, melambatkan proses. Untuk memudahkan dia, letak dalam salinan yang boleh tengok depan belakang terus. Okey, salinan depan belakang. Dan yang seterusnya adalah salinan proposal. Buat 3 salinan. Color ke tak color, it's up to you, doesn't matter. Slide PowerPoint juga kena ada. Cetakan. 1 cetakan, 1 soft copy. Soft copy ni saya cadangkan cikgu-cikgu letak dalam pendrive. Jangan harapkan internet masa ni. Oh tolong. Letak terus dalam pendrive tu kosongkan daripada segala benda, letak hanya slide semata-mata. Dan buat backup secara cloud lah, online ke apa, buat backup yang tu. Yang dalam pendrive ni utama kita. Sebab bila sampai nanti kalau kita nak pakai internet ke apa, masa tu memang kalut tuan-puan, memang kalut. So better ada dalam pendrive. Pendrive ni jangan letak dalam file terus. Dalam selit je, dalam your file dokumen tu, letak dalam tu je. Once dah siap kan your slide tu, kalau you kena present lah, letak dalam slide tu. Jadi slide PowerPoint pun buat 3 salinan dan proposal 3 salinan. Sebab nanti panel akan ada 1 salinan seorang lah. Okey, yang seterusnya, tu dah bagi tahu, berpakaian kemas. Berpakaian kemas ni dia tak wajibkan pun pakai blazer. But if you think nak pakai, it's okay, boleh, tak ada masalah. Nak pakai tak apa, tak pakai pun tak apa. Sebenarnya blazer ni, dia tengok keadaan jugalah. Kalau tempat tu dah panas, ada aircon kan, tambah-tambah sekarang musim panas, boleh je pakai kemeja biasa. Bagi wanita, kalau follow the rules of pakaian ni, kalau pakai baju kurung tak perlu pun pakai blazer. Kalau you guys pakai baju kurung saja pun okey sebenarnya. It's okay as long as ada name tag lah. Sebab dia nak rujuk nama tu kan, pakai name tag. Pakaian cikgu kita lah, seharian kita. Jangan pakai t-shirt dah lah, tu je. Dan yang terakhir, yang ni, bawa bekal makan.
kita bawa. Walaupun dia tulis kat situ pukul 8 ataupun pukul 2 petang, dia tak akan jadi pukul 8, pukul 2 petang tuan-tuan, puan-puan. Dia akan boleh jadi dia pukul 12. Jadi kalau kat tempat tuan-puan pergi tu tak ada kafe, memang naya. Memang naya. Jadi macam kes saya sampai awal pukul 8. Saya punya interview pukul 12.30. Jadi sepanjang tempoh tu, dah lah tak makan pagi. Kan kita kena sampai awal estimate ni. Jadi sediakan bawa bekal lah. Stop by, beli roti ke apa ke, a day before tu letak dalam kereta terus. Apa-apa makanan yang boleh menyelamatkan anda daripada kelaparan lah. Walaupun tak ada selera nak makan masa tu, tapi itu akan menjaga kita punya ni lah, mental strong. Baik, itulah checklist yang bagi saya perlu dapat gambaran dulu lah. Baik, temuduga ni, dia akan ada 2 grup besar lah. 2 grup besar. Satu grup yang interview secara individu, which is pelajar PhD ataupun EDD. EDD ni pelajar PhD yang buat coursework, bukan buat research. Ataupun dan juga pelajar master yang ambil research mode. Ini satu grup. Grup ni dia adalah interview secara individu. Akan ada 3 panel pada hari tersebut. Satu mungkin daripada KPM, yang kedua daripada pensyarah. Kebiasaan saya tengok adalah dengar-dengar daripada kawan-kawan, mereka adalah pensyarah IPG, dan yang ketiga ni kemungkinan daripada universiti tempatan lain. Mereka adalah pensyarah. So bila nak panggil dia orang, nak address them tu, guna title doktor lah, doktor ke, jangan panggil cikgu, encik dia tak sesuai lah. Okay, panggil doktor ataupun prof. Panggil doktor lah mudah, sebab mereka for sure ada PhD lah. Okay, so ada individu, yang individu ni, grup PhD, EDD dengan master research ni, mereka ada 20 minit, 10 minit untuk mereka bentangkan, dan 10 minit lagi adalah sesi soal jawab. Baik, bagi grup yang kedua ni mereka adalah grup coursework dan juga grup yang pilih mode, mixed mode. Mixed mode ni gabung research dan juga coursework bagi master. Mixed mode master tu saya tersalah. Jadi bagi grup ni mereka adalah interview secara berkumpulan. Mereka akan dipanggil secara berkumpulan. 3 orang lah, kebiasaannya 3 orang kata silap saya dalam satu grup tu, 3 orang bersama juga 3 panel, dan mereka ni ada sesi soal jawab mereka ni beramai-ramai, lebih kurang cuma orang kata apa, pembentangan mereka, bukan pembentangan, sesi Q&A mereka ni sedikit pendek berbanding dengan yang tadilah. Lebih kurang 5 ke 7 minit seorang je, sebab the whole session akan last for about 20 to 30 minutes lah, satu sesi tu. Jadi anda boleh bayangkan psikologi panel masa hari tersebut dari pukul 9 hingga pukul 12 berhadapan dengan sesi soal jawab ni. Jadi pada yang hujung-hujung tu memang dia orang dah exhausted. Dia orang penat. Jadi masa tu kita ni jangan nak menekan sangat, kita kena faham mereka masa tu. Masa tu bukan lagi mengenai cerita mengenai kita kena faham dia kena, kita kena faham dia dah masa tu. Bukan dia kena faham kita dah, kita kena faham dia dah. Kita kena memudahkan banyak benda lah. Apa cara nak permudahkan, sekejap lagi saya cerita. Jadi ni lebih kurang temuduga. Dan susunan dia, bila you guys sampai tu, benda ni selalunya berubah-ubah. Boleh kata every year kot. Kadang-kadang ada yang grup, dia bergantung kepada course saya rasa kot. Dia bidang ataupun kluster. Kluster ni akan dipanggil awal, kluster ni kemudian. Susunan tu kita tak tahu. We don't know. Macam saya pun you guys lah terima pukul 8. Semua dapat pukul 8. 120 orang, lebih kurang 120 orang kot satu sesi. 120 orang tu terima semua pukul 8 pagi. Memang kena pergi awal, jangan. Saya pun suarakan juga hari tu, cakap kenapa tak bagi timing pukul waktu-waktu ni, maksudnya bagi grup by grup lah kan. Contohnya kalau saya pukul
12.30 nak interview, kenapa panggil pukul 8? Buat je lah surat pukul 12. Jadi di kengkangan mereka pula, mereka explain, dia kata, kalau kita buat macam tu, nanti cikgu kemungkinan ada certain pentadbir ni, dia memang keras kepala yang tak benarkan cikgu untuk pergi awal. Jadi kat situ kita tak tahu di pertengahan jalan tu apa nak jadi, kita tak tahu. Jadi untuk menyelamatkan semua, senang-senang pukul 8 dah settle, semua datang. Dia nak datang pukul apa, ikut you lah kan. Tapi sebab you tak tahu you akan start pukul berapa, so kita kena berada di sana. Faham kan? Lebih kurang lah. Okay, bila berada di sana, sampai you guys akan kurung dalam bilik kuarantin lah. Dalam bilik kuarantin tu lah sesi menunggu. Dia ada satu bilik, dia akan gabungkan semua. Yang akan interview pagi ni akan duduk dalam satu bilik ramai-ramai. Kat sinilah rasa pressure-nya, sebabnya bila you masuk, kita tak kenal. Dah lah kita tak kenal orang lain. Mungkin ada kawan-kawan you guys yang pergi sekali. Saya masa tu saya tak kenal siapa-siapa. So saya pergi, meja asing-asing, satu seorang, bukan dibekalkan, maksudnya kita duduk seorang-seorang kita, and then tengok orang lain semua study lah. Dia study dia own proposal lah. Jadi kat situ kita pun rasa pressure juga, tengok orang lain study, takkan kita duduk senyap nak main kan. So kita pun turut study. Tapi kalau dah interview pukul 12.30, study daripada pukul 8, otak jam juga dengan tak makan ni. Sebab tu you guys kena ready makanan. So masa ni you guys boleh tanya sebenarnya, orang kata apa, urus setia, saya ni pukul berapa? Saya nak tahu agak-agak saya ni pukul berapa. So dia akan bagi timing lebih kurang. So kat situ you boleh agak lah. Jadi pagi tu mungkin you boleh bersenang lenang dulu ke. Kalau you guys lambat sikit, boleh susun masa. Cuma tak lari daripada tempat tu, tak dibenarkan untuk keluar lah. Dia kurung kita kat situ lah. Boleh nak keluar pergi makan kat kafe, tak ada masalah. Maksudnya pergi shopping ke apa, tak dibenarkan lah. Baik, itu suasana dia lah. Masa tu suasana agak, bagi saya rasalah aura kompetitif tu. Tengok orang lain dengan bawa luggage-nya apa, kita jangan terkesan dengan benda-benda tersebut. Kita fokus kepada proposal kita. Okay, you guys akan pressure lah bila tengok orang lain. Saya rasa di Putrajaya ataupun Cyberjaya silap saya, keadaan agak menegangkan lah tengok orang-orang lain tu. So good luck lah yang interview kat sana. Kalau di belah-belah Pantai Timur ni, kita orang bersembang. Saya tak kenal pun, at least kita buat kawan baru lah. Baik, sentuh sedikit mengenai proposal sebelum I go details to the question. Ada beberapa soalan saya terima daripada kawan-kawan saya yang mohon HLP juga. Dia tanya untuk kertas cadangan tu, pengisian universiti kena isi semua ke? Ya betul. Isi je semua, tapi ini bukanlah pemilihan yang tetap. Ketetapan you guys, tak. Maksudnya ni just sekadar, orang kata apa? Just sekadar fill in je. Ni sekadar fill in je. Sesi pemilihan uni ni akan berlaku selepas you guys berjaya sebenarnya. Ini hanyalah sekadar survey. Kemungkinan saya mungkin minat nak pergi sini, tapi but you have to give a reason lah. Kenapa pilih uni ni, kenapa tak pilih uni ni. Contohnya kalau uni base yang berasaskan research, kajian ni, the best would be UPM lah kalau kat Malaysia ni. USM tengah naik sekarang. UPM lah. Tapi kalau you buat research, tiba-tiba you pilih UiTM. Why? You kena ada strong reason why lah. Kalau saya, sebab saya dekat, saya ambil UiTM sebab dekat, dan yang keduanya supervisor. Supervisor saya tu adalah orang yang mahir dalam bidang yang saya nak. Maka saya pilih UiTM. That's the reason. Jadi untuk contoh ni pemilihan last year saya kot, UKM, UTM. Satu pun saya tak pilih. So maksudnya you guys just boleh tanya ChatGPT je lah. Cadangkan saya 3 universiti yang sesuai untuk khusus gini. Untuk bidang yang saya nak. Lepas tu dia akan bagi. And then you guys fill in je. Lepas tu tambah sikit dalam prompt tu, sediakan sebab kenapa. And then you memorize lah that part kan. Sebab soalan tak penting pun. Yang ni tak penting. Bahagian ni tak penting sangat. Kalau tengok muka surat pertama saya tu, saya letak gambar gini. Dalam, dia kata minimum untuk PhD adalah 10 muka surat. Maksimum kalau untuk master 10 kot. Gitulah. Tapi saya buat dalam 7 muka surat je. 7 muka surat pun, satu muka surat tu dah intro ni. Gerbak
saya letak yang muka depan satu, dan yang kedua pilihan uni. Muka surat yang ketiga tu barulah saya bermula dengan saya punya proposal. Jadi proposal saya dalam 4 ke 5 muka surat je sebenarnya, tak panjang. Dan bukan tak penting, nanti saya cerita yang tu. Jadi untuk you guys pun, kalau boleh you can modify the proposal punya template, dan kalau boleh letak, kalau perasan footer saya buat tu kan, kat atas tu saya buat footer nama, IC, apa yang kita minta, HLP ke, CBBTB ke, dan yang seterusnya adalah bidang yang kita pilih. Ni sebagai rujukan memudahkan, panel lah. Dia tak payah nak tengok kat depan kan, tengok atas tu je. Dah tahu dah kita ni bahagian apa. Dan yang seterusnya ni, kalau tengok ni adalah framework ataupun timeline lah. Kalau you guys nak dapatkan benda ni, alamak, okey saya bagilah ni saya bagi kat chat jap lagi. Tapi kalau nanti kalau kat YouTube pun boleh tengok, saya ada sediakan folder tu, dalam folder tu bahan-bahan HLP saya sebelum ni. Jadi boleh gunakan sebagai panduan dan rujukan lah. Tapi bila saya tengok balik sekarang macam teruknya aku buat. But for the level untuk lulus interview cukup dah lah. Jadi you guys boleh tengok, boleh tengok dan improvise balik. Improvise apa yang I dah buat, okay. Kalau tengok ni, inilah framework perjalanan kita lah. Perjalanan sepanjang belajar. Jadi benda ni kena ada lah. Letak je, sekadar letak sahaja. Okay. Tu proposal, benda-benda teknikal yang saya nak sebut pasal proposal. Okay. Yang seterusnya detail sikit. Okay. Detail sikit pasal proposal ni. Dia of course akan nilai you based on proposal. Bagi ni untuk research saya cakap, untuk research ataupun PhD, yang paling penting, the heart of your proposal will be your problem statement untuk kali ni. Problem statement you guys tu kena orang kata apa? Latest and real. That's it. Which is why kalau boleh ni Dr. Tava cakap, Dr. Tava kata citation tu kalau boleh cari yang 3 tahun ke belakang. Sebolehnya yang setahun ke belakang untuk sokong your problem statement. Problem statement ni structure dia, okay, structure nak buat problem statement, background of study simple lah kan. Polisi, saya ada cerita dalam video sebelum ni, buat apa? Background study tu the first one will be international punya polisi, and then kesan dia kepada negara, our country polisi, and then kita bagi teaser kepada problem statement sedikit. And then bila masuk ke problem statement, kita akan sebut the ideal situation. The ideal situation sebenarnya daripada KPM mengharapkan kelas, contoh problem statement dia, ideal situation untuk kelas yang bagus adalah seramai 20 orang. Seorang guru ataupun 2 orang guru dalam satu kelas, masa yang cukup dan sebagainya. Tapi adakah itu yang berlaku? Maka itu perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua kita akan explain bahawa ada beberapa isu yang menghalang daripada ideal situation yang berlaku, untuk ideal situation di atas berlaku. Contohnya apa? Pelajar di sekolah menengah sekitar Malaysia rata-rata suatu kelas 40 orang. Guru subjek tak cukup. Ini masalah-masalah dia yang kita kena pasti. Maka benda masalah-masalah inilah perlukan citation. Maka citation ni lah you guys kena cari yang tu. Nak cari citation, gunalah consensus tu lah. Untuk level nak interview ni okey je guna consensus. Kalau you guys boleh access kepada Scopus dengan WOS lagi bagus. Scopus dengan WOS tu apa? Database untuk cari artikel lah. Okay, dan perenggan yang ketiga, you guys come up with the solution. Maka untuk fill in this gap, untuk menyelesaikan isu ini, satu solusi perlu diusahakan. Solusi tu apa? Solusi you lah, research you lah. You nak buat pasal apa? Untuk selesaikan masalah itu. Ataupun untuk kaji pasal masalah tersebut. Kalau master level study je kan. Kalau PhD of course you need to have something lah, concrete product ke at the end of it. And then last kali pergi kepada kepentingan kajian ini. Thesis statement, come up with the thesis statement. Itulah alur
alur problem statement. Yang ni penting. Yang ni sangatlah penting. I think this one will be the reason why kenapa dia dipilih dan awak tak dipilih. Gitulah cerita dia. Ini this will be the reason. And number two will be the conceptual framework. Conceptual framework ni apa? Gunalah paling kurang 2 teori, you gabungkan untuk hasilkan kajian you. Kajian you tu nak pandang ke arah teori apa? Nak pandang, nak membuktikan teori apa ke, ataupun nak pandang dari sudut teori apa. So this one paling kurang ambil 2 teori yang kebiasaannya digunakan untuk kajian you guys lah. And then yang ketiga, you kena pilih method yang tepat lah. Setiap method dia ada protokol yang berbeza. Kalau kuali, begini caranya. Kalau kuanti begini, B caranya. Mix begini caranya. So kena follow. Yang ni you guys boleh search, tengok di image pun boleh. Tulis je type of methodology, and then daripada situ you guys akan tengok ada table yang dia bagilah protokol untuk metodologi. So you tengok tajuk you, and then you tengok sesuai ke tak objektif dengan metodologi you ni. Okay, sebelah ni apa ni? Sebelah ni I dapat daripada taklimat IPG, pesyarah. Pesyarah IPG rasanya dia bagi benda ni. Dia cakap, dia salah seorang panel sebelum ni, dan dia kata untuk proposal ni dia of course kan tadi I kata panel tak ada masa pun nak baca the whole thing of your proposal. Kena pula proposal PhD ada 10 muka surat. Memang dia tengok sajalah. Dia tak faham pun. Jadi pentingnya untuk memudah fahamkan dia, you sediakan one page, kata apa? One page report lah kalau cikgu. Lebih kurang one page table lah. This one lah. Yang ni I ada bekalkan juga dalam folder tu. Dalam folder HLP tu, bahan-bahan ni. You guys boleh ambil dan isi benda-benda ni. Benda ni sangat membantu sebab panel hanya akan tengok situ je lepas ni. Dia tengok sini, dia tanya soalan. Tengok sini, tanya soalan. Jadi tak perlulah dia nak hadam the whole pages you tu. Dia summary of your study lah basically. Sangat membantu. Dan dia katalah, pesyarah tu cakap, benda ni lah yang akan differentiate you between the others. Yang the wow factor tu. Last year, I ingat I nak buat dah. Tapi I tak berani sebab tak ada dalam checklist. Checklist apa ni? Checklist untuk HLP ni. I tak berani nak buat. Rupanya memang dia nak benda ni. Dia rasa macam benda ni sangat memudahkan dia. Jadi untuk you guys, kalau ada masa, ini sangat bagus. You baca balik proposal you fill in. Kat situ you akan lebih faham lah your proposal itself. Alright, settle lah bahagian proposal ya. Okay, kau buat 9.5. Okay, ada soalan? Kalau ada, kita ada 2 orang je, tak ramai. Selalunya kat YouTube nanti berderu-deru masuk lepas ni kat YouTube. Okay. Alright. Jom kita tengok apa yang akan berlaku pada hari temu duka. Ni yang saya cerita tadi dah ni. Okay. Yang pertama, yes, dia cakap pukul 8, maka you kena sampailah pukul 8. Kalau yang daripada negeri seberang tu sebolehnya datang sehari awal. Kalau yang dekat-dekatan tu jangan target sedikit awal berbanding hari biasa. Kemungkinan jalan jam dan sebagainya. Kita tak tahu apa akan jadi di pertengah jalan. So sebolehnya sampai awal lah. Sebab kita tak tahu turn kita tu bila. Giliran kita tu nombor berapa. Kalau sampai-sampai kena start terus kan ke pening tu. Tapi sebenarnya dia start pukul, kalau dalam surat pukul 8, 8.30, 8.45 lah. Dia akan start gitulah. Dia akan bagi masa dulu untuk panel tu makan, sarapan, tenang dulu. Sebab once dia start tu, next break dia adalah pukul 12.30. Gitu. Jadi lama lah kan. Okay, once you sampai, akan ada meja pendaftaran lah daripada orang KPM. Ada 3-4 orang gitulah. Dan you akan serahkan dokumen you, file dokumen satu. Dan juga proposal lah. Proposal you pegang. Dia kalau dia minta, you tunjukkan lah.
Yang penting dokumen tu, dia akan check one by one. Kalau tengok checklist tu kan, checklist sebiji-sebiji tu, satu you petak untuk you check sendiri, satu petak lagi dia akan tickkan. So, sediakan dokumen-dokumen tersebut. IC tu penting. IC, tolong letak dalam file terus. Saya memang letak muka depan, first kali saya letak IC dalam tu. Nanti kalau kita letak dalam dompet ke apa, kita tertinggal. Letak dalam file terus, dalam satu poket dia tu, letak IC. Lepas IC tu barulah you letak barang benda lain. Letak IC di muka hadapan. Okay. And then, okay. First kali, once you register, dia tak bagi nombor. Dia tak bagi nombor. You register, okay dah sampai. Okay, sampai duduk. Sila duduk, ambil tempat lah. Dan kita akan berada dalam bilik tu ramai-ramai bersama orang lain. Dan masa ni kebanyakan orang akan study by their own lah. So you duduk bertenang dan tunggu nama dipanggil. Macam kat klinik lah. Dan bila dia panggil, tu bukan turn you present lagi. Tu bukan turn you interview lagi. Itu baru saja dipanggil untuk menunggu di pintu hadapan bilik temuduga. Dia akan ada banyak bilik. Dia ada, saya tak pasti tempat lain. Dia akan ada beberapa bilik. Kalau di Kelantan tahun lepas dia ada 3 bilik tak silap saya. Ada 3 bilik. So di depan bilik tu ada kerusi menunggu pula. Once kena panggil, you kena tunggu pula kat bilik tu. Hari tu dalam 20 minit agaklah tunggu. Kita akan tunggu panel bersedia. Walaupun kita dah ready, kalau panel tak ready, tunggu. Dia ada orang akan bagi signal lah. Kalau once panel ready, okay, jom masuk. Gitulah. So ada 2 tahap lah. Once dalam bilik menunggu tu satu hal, keluar tu bilik menunggu lah. So kalau you pakai blazer, kena menunggu pula kat luar, memang berasap lah masa tu. So kalau boleh blazer tu pakai masa kat dalam, masa dah ready betul-betul. Okay. Dan setelah menunggu di ruang menunggu luar tu, tunggu panggil lah. Dia akan panggil, jemput, masuk. Once dah masuk, sebelum masuk tu dia akan minta pen drive. Kalau you kena present lah. Pen drive, proposal dan juga apa satu lagi? Proposal dan slide kan. Yang ni semua perlu serahkan kepada pegawai dia. Pegawai dia akan bawa masuk ke dalam. Once panel bagi green light, barulah you dijemput masuk. Once you jemput masuk, you akan settlekan sendirilah. Pasang apa ni? Pasang PowerPoint. Okay, kalau nak guna Canva boleh ke? Bukan tak boleh, sebab komputer yang dibekalkan tu, kita tak pasti komputer apa. Kalau last year, memang saya perasan ada yang guna Canva memang problematic sikit sebab Canva kan guna internet kan. So jadi kalut. My advice will be stick to PowerPoint punya file. Stick to PowerPoint punya file dan tak perlulah ada apa tu orang panggil yang bergerak-bergerak GIF atau direct to the point je. Jangan ni sangatlah. Oh, saya nak buat presentation pasal slide ni baru teringat tapi tak sempat lah, tak apalah. Saya share je lah. Slide tu biar precise lah, Jangan banyak sangat perkataan cikgu. Sebolehnya ringkasan, biar ada point je. Yang banyak kena explain adalah you. Bukannya slide kena explain. Jangan baca. Kalau boleh, biar bila kita betul-betul hadam kan, kita cerita je. Kita berceritalah dengan dia. Seingat saya masa sesi saya tu, memang saya bercerita dengan dia. Saya sembang dengan dia. Saya cerita penyataan masalah, problem statement about this issue is bla bla bla. Saya sembang. Slide tu hanyalah guidance dia je. Dia nak tengok link tak semua, gitu je. Slide pun tak lebih 10 kan. Okay. Dan bermulalah sesi temuduga lebih kurang 20 ke 30 minit lah. Bagi PhD lama sikit lah. Saya rasa maksimum pun 30 minit. Selepas itu, selesai. Once dah selesai, dah angkat beg balik. Settle lah. Tak ada apa-apa dah. Tak perlu buat apa-apa. Angkat beg balik. Tunggu hari keputusan. Letih yang cakap. Lama tak bercakap. Saya dah 7 bulan tak mengajar. Okay, next. The do's and the don'ts. Okay, how to win this? Macam mana cara? Saya perasan because I'm quite observant lah bila
saya perhatikan ini saya cerita ni based on pengalaman dan juga, pengalaman saya lalui dan juga pengalaman kawan-kawan saya yang lain lah. Antara kriteria untuk dapat HLP adalah tajuk itself lah. Dia tajuk. Hari tu masa untuk HLP tahun ni saya guide ramai rasanya dalam 20 lebih kot. Saya ada beberapa kawan-kawan yang saya tak kenal, yang saya kenal, saya guide, tapi for sure dalam 8 orang yang betul-betul saya pegang tu, 6 orang yang dapat lulus untuk interview kali ni. 2 orang lagi tu, dia tak dengar cakap sangat, cakap dah tak dapat. Sebab tajuk. Disebabkan tajuk dan insyaAllah lah saya rasa 6 ni dah strong dah. Kita orang dah go through dah everything. Depend kepada presentation dia lah meyakinkan ke tak. Tajuk memang kena betul-betul catch the eye of the panel. Dia macam kena wow ni something baru, ni benda baru. Kadang-kadang kita rasa baru. Cuba you guys check tajuk you guys tu dalam internet dan tengok. Adakah orang buat? Dia tak semestinya kena betul-betul baru sampai tak ada orang baru buat lah. Tak ada langsung orang buat, tak juga. Cuma kalau dah level tepu, research tu dah tepu, maka it's not relevant anymore lah. Sebab research ni ada 3 tahap. Yang pertamanya tahap yang tepu tu lah, yang konsisten, orang dah lama dah buat. Contohnya fun in learning with English. Tepu dah, benda orang dah lama dah buat kajian tu. Yang tengah naik sekarang, tengah trending. Yang kedua tahap trending. Tahap trending ni yang tengah naik, meningkat naik sekarang. Contohnya apa? AI yang tengah menaik. Jadi tapi adakah okay, so kalau tengah training, kita buat pasal benda ni lah. Not really, sebab in the next 2-3 years, adakah benda tu masih relevant? Adakah benda AI yang kita nak buat ni, benda yang berkaitan dengan AI, contohlah apa-apalah, adakah masih lagi trending in the next 3 years? Sebab you guys akan buat contoh PhD 3 tahun. You guys buat 3 tahun untuk buat PhD dan kajian tersebut. Selepas 3 tahun tu baru you guys submit thesis. Dan selepas submit thesis tu, dia ambil masa lebih kurang 6-7 bulan untuk dipublishkan. So lebih kurang 4 ke 5 tahun burn sahaja benda tu, dan you think that your topic will still be trending on the next 5 years? That's the thing. So yang pertama tadi tahap tepu, yang kedua trending, yang ketiga novelty ataupun yang jarang-jarang orang buat, yang rare. So benda ni yang kita nak. Tajuk ni lah yang kita nak. But in terms of Malaysian context, banyak lagi sebenarnya kajian-kajian yang orang lain dah buat tapi kita tak buat lagi. Yang tu boleh lah, kita boleh ambil kajian luar dan cuba implement dalam konteks of Malaysia, boleh, tak ada masalah. Cuma I'm just letting you know, benda yang pertama sekali catch the eye of panel, tajuk. Because I still remember my tajuk integrating debate and public speaking into a policy ni, into English classroom. Dia sangatlah dia jadi macam saya kata wow, tak juga, tapi dia sangat seronok untuk mereka, untuk panel. So panel pun rasa seronok untuk nak dengar. Dia kena ada benda tu. Another thing is, if you ada minat terhadap tajuk tu, maka yes, itu adalah extra advantage lah. Real problem issue, masalah yang betul-betul terjadi, masalah yang latest, which is why Dr. Tava, kalau you tengok kat YouTube, dia ni famous lah. Dr. Tava tekankan bila nak ambil citation untuk problem statement, ambil yang paling sebolehnya ambil yang setahun. Paling latest dalam setahun ke belakang, setahun ke 3 tahun. Jangan ambil yang 5-6 tahun ke belakang. Sebab benda tu orang lain dah selesaikan dah. Okay. Yang ketiga, your understanding. Your understanding is very important lah. Kalau you tak faham proposal you tak faham isu dalam your punya research, maka macam mana you nak jawab sesi soal jawab tu kan. So benda ni kena faham secara semula jadi, masih ada masa untuk menghadam segala knowledge proposal you. Dan yang ketiganya, your method. Macam I cakap tadi, dia ada protokol. Kalau buat kuanti, kalau you nak buat research, kalau research you ni research yang memang untuk menggunakan kiraan dan sebagainya, kuanti, maka ikut protokol
kuantitatif. Kalau nak observe, nak tengok fenomena, nak tengok nak study a group of students ke apa ke, yang ni kualitatif. Dan yang terakhir adalah mix mood, gabung dua-dualah. So yang mana? So make sure you follow jalur ni, maka your methodology will be fine. But sebenarnya it's okay for you not to understand in detail kecuali you PhD. Kalau master, it's okay for you not to understand this, sebab saya tak faham pun metodologi ni. Sebabnya dia faham you tak belajar lagi. Cuma you just perlu tahu in surface je. Perlu tahu in surface je. Kalau melibatkan nombor, chart tu kuanti lah. Kalau melibatkan nak cari explanation kenapa, mengapa apa semua tu, itu adalah kualitatif. Gitu je, cukup je. You faham yang tu cukup dah sebenarnya. Dulu I tak tahu pun benda ni. I lagilah tak tahu je. And then answer with reference. Bila you jawab soalan, contoh bila dia tanya, okay, kenapa you pilih quantitative method untuk metodologi you? Kenapa tak ambil kualitatif? Jadi kat sini jawapan you bukan kata saya rasa dia lebih sesuai sebabnya gini-gini. Saya rasa, oh no, cannot. Dia kena ada sandaran something. Berdasarkan buku yang saya baca, carilah siapa-siapa, Ying ke apa ke, kualitatif, explain sikit adalah untuk mencari nak melihat sesuatu dari sudut apa-apa secara mendalam untuk mengkaji sekian dan kualitatif sangatlah sesuai untuk kajian ini. Gitulah satu. Dan yang keduanya juga, bila dia tanya pendapat you tak boleh bagi pendapat, bukan tak boleh bagi pendapat. Bila bagi pendapat tu, dia kena berhalus dulu. You kena letak dulu your reference tu apa. Tu cara postgrad jawab lah sekarang. Dia nak tengok cara you jawab. Dia tak boleh you jawab secara sembrono, emosi. Sekadar rasa dan observation you je. Okay, contohnya, dia tanya, adakah anda setuju dengan kenaikan harga diesel di Malaysia ni? Contoh dia tanya. And then you pun jawab, saya rasa saya tak setuju. Sebab kenapa? Sebab harga diesel di mana? Harga diesel di sebelah Sabah dan Sarawak murah. Di sini di Semenanjung mahal. Ini tidak adil dan sebagainya. Dia tak boleh jawab gitu. Dia kena jawab berdasarkan fakta yang telah dimaklumkan dan diperjelaskan oleh Perdana Menteri pada minggu lepas. Kenaikan harga diesel disebabkan oleh faktor global dan untuk menjaga kumpulan manusia untuk menjaga rakyat yang menggunakan petrol dan sebagainya ini hanya sekumpulan kecil saja yang dikenakan harga yang tinggi. Maka ini adalah adil mengikut apa yang diperkatakan oleh Perdana Menteri. Dan saya sebagai seorang pegawai kerajaan bersetuju dengan tindakan kerajaan ini. Gitu. Bukan cakap kita sebagai seorang rakyat. Saya sebagai seorang manusia tak bersetuju. Dia kena berlapik jawapan dia tu, kena ada reference first something, dan based on that barulah you come up with your own stand lah. Gitu cerita dia. Dan yang terakhirnya, kebersediaan pelajar. Bila you masuk ambil HLP kali ni, you have to put down your title, your encik kalau you pegawai PBD ke apa ke, benda tu letak kat luar. And then you address the panel as a doktor. Tuan lah. Doktor ke tuan ke prof ke, it's up to you. A level up from you lah. Jadi, kat sini, kita kena tunjuk kita yang nak belajar. Maksudnya, kalau saya menyamar. Teknik penyamaran adalah, masa saya masuk interview, saya bawa satu pen, satu buku nota. So, any comment from them, I will catat. Tak adalah catat 100%. Maksudnya, dengar dengan penuh berminat dan juga salin. I will take note on that. Saya akan betulkan proposal saya ini. Gitu. So dia nak tengok kita ni jadi pelajar balik.
Kan seronok kita tengok kalau student jumpa dengan kita, lepas tu bila kita cakap, kita sebagai cikgu cakap, student tu catat. That's a very good psychology. Kan? It's very good one. It will dia macam, okay, budak ni nak belajar, bagus. Tu. Ni benda-benda politik lah. Ni politik. Ni politik lah. Ni politik untuk memenangi hati mereka, hati panel. Dan kita janganlah sesekali tidak bersetuju. Saya menentang idea tersebut. Jangan. Dah. Kita macam, okay, saya bersetuju, saya akan betulkan. Saya akan rujuk balik. Kalau tak setuju pun, okay, baik, saya akan rujuk balik. Gitu je. Jangan cuba menentang lah apa yang dicadangkan oleh pihak panel jika ada. So I think if you have all this, you'll be good. Okay, to the do's. How to lose? Macam mana nak gagalkan interview you guys ni? Yang pertama, you rebel lah. Kalau you rebel, automatic lah. Dia nampak you tak professional, you nampak tak menerima pendapat. Rebel ni maksudnya dia cadang, okay, saya rasa title awak ni kena ubah, contoh dia kata kan. Saya tak nak. Sorry, saya takkan ubah. Saya sanggup hilang interview ini semata-mata saya tak nak ubah. Jangan. Kita ni, okay, cakap pasal tajuk you guys tu. Tajuk you guys akan berubah dari masa ke semasa. Even tajuk saya sekarang pun dah berubah totally dah. Not really totally, still pasal speaking, tapi dia berubah dah. Sebab bila kita banyak gali ilmu, kita akan jumpa benda baru, how to improvise our research. So, jangan sesekali sangat, rebel sangat lah. Yang kedua, fully copy from AI lah. Sekarang kan zaman AI, banyak je AI. Kalau nak buat full proposal ni mudah sangat lah kan. You type je, bagi prompt, a good prompt, ataupun beli je prompt dengan siapa-siapa, dah siap settle. Tapi you tak faham. Bila you tak faham, bila kena soal, kat situlah akan KO-nya. Dan yes, panel adalah seorang lecturer. Dia ada dah undergrad. Dia tengok dah essay orang lain. Dan dia boleh sekali kilas je dia kena pasti dah. Ini daripada AI. So, kita boleh akui bahawa saya gunakan AI untuk polish saya punya research, untuk bincang. Boleh, tak ada masalah. Yang tu kita tak boleh nak kalau kita cakap pun dia boleh terima, no problem. But don't take 100% AI and then claim it's our work lah. Gitu je. Okay. And then tak cooperate in the sense that, contoh, okay, ada interview, ada certain part of interview, you kena ready bercakap bahasa Inggeris dan juga bercakap bahasa Melayu. Macam I am English teacher, TESOL. Dan I memang prepare proposal dalam bahasa Inggeris 100%. Even slide 100% English. Presentation I practice 100% in English. Memang I macam nak score this one. Bila masuk interview, masuk je dia cakap, okay, saya tahu awak cikgu bahasa Inggeris, saya nak awak present bahasa Melayu. Hampus. Sorry to say. KO. Macam, oh my god. Dia macam nak tune ke bahasa Melayu tu, it takes very long time. And I started a lot of times. Saya sangkut banyak kali sebab nak cari perkataan bahasa Melayu tu. So my advice, you have to ready mentally bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kalau you confirm, kalau you ambil TESOL ke ambil PDP, English for sure lah, bahasa Inggeris kan. But I think you have to spare some part of your mind, kemungkinan dia akan suruh ubah bahasa Melayu. Ataupun daripada bahasa Melayu dia suruh present bahasa Inggeris, maka kena ready juga sikit-sikit. You have to ready your mind ya. Untuk slide, untuk proposal tu tak apalah, biarkan dia. Minda tu kena ready. Yang tu saya langsung tak ready. Memang saya terkejut masa tu. Dah nasib baik lah, boleh lagi cooperate lah. Okay, dan yang seterusnya adalah jangan menipu. Jujur je, tak tahu cakap tak tahu. Sorry, I don't prepare for that. I am very sorry. But bila kita mengaku kita jujur, kita pun bagi tahu balik. But I am willing to learn. I will explore that part again. Saya akan cari balik pasal isu tersebut. Saya akan lebih memahaminya kemudian. Itu tunjukkan cara kita nak belajar. Dan lastly, jangan bawa gadget sendirilah.
bawa projektor sendiri ke, bawa mic ke, tak payah, no need. Sebab dalam bilik tu bilik kecil je. Macam bilik kelas tu muat dalam 15 ke 20 orang, gitu je. Maka suara kita ni for sure akan didengari lah. Tak perlu sediakan alatan-alatan gadget, your laptop. Tapi kalau you nak pakai your laptop pun boleh. You nak pakai laptop you sendiri. Cuma be prepared for the cable. I pakai MacBook, bila pergi tu tak ada kabel untuk tu. Memang nasib baik I bawa pendrive kan. So cucuk pendrive. So be ready in case. Selesai the do's and the don'ts. Right. Baik, bagi yang interview coursework ataupun mixed mood ni, yang ni sangat penting untuk catch the attention of the panels. Nak catch the attention. Even untuk PhD dan master barista semua, you can use this one as a short introduction lah. Awak ada 10 minit kan? Okay, spare 1 minute untuk benda ni. 1 minute untuk benda ni. Dan untuk coursework dan mixed mode, ni I ajar teknik supaya panel boleh remember you compared to the others. Okay, cara nak memperkenalkan diri. Ni I ajar pelajar-pelajar debate, pelajar-pelajar public speaking, benda-benda gini lah I train for Kelantan. Bila you perkenalkan diri, cukup sekadar bagi nama, bagi your current position dan bagi your interest lah. Interest tu mestilah berkait dengan your research itself, kajian you nak buat. Walaupun coursework ni dia tak ada kajian pun bila dia belajar kan, tapi tak apalah. Untuk ni kena adakan proposal. So yang pertama, nama bagi nama ringkas. Hi, saya Syaril. Saya adalah seorang guru bahasa Inggeris. Dan saya minat saya sangat berminat terhadap public speaking dan bahas, contohlah. Okey, kat situ. Kat bawah seterusnya kita sambung past, present and future. What does it mean? You tell them a story about how you found the interest. Macam mana you jumpa your interest tu. And then the next part, present. Apa yang you buat dengan interest you sekarang. And then in the future you nak buat apa. Contoh, saya guna bahasa Inggeris mudah sikit. Okay. Hi, I'm Syaril. I am English teacher. I am currently an English teacher in Kota Baru, Kelantan. And I love debate and public speaking. I found that I love debate in the past 3 years when I was appointed as the debate coordinator for Kelantan State. And since then, up until now, I am the coordinator for the Kelantan State, focusing on the public speaking and debate for Kelantan. And in the future, I hope I can explore these speaking skills in the debate to be implemented in the classroom. That's all from me. Thank you. Okay, nampak? Kenapa benda ni penting? Okay, let me tell you. Let me break one by one. Yang pertama, dia akan tanam dalam kepala panel. You minat apa? You tak perlu cerita yang you pandai masak ke apa, tak ada kaitan dengan research you. You cerita you minat apa. Dan macam mana you gunakan minat you ni untuk jadikan research tu. Dan yang kedua, kalau you perasan, dia ada past, present, future. Ini, kalau saya bagi contoh tadi, it shows that you are good in the language. You can use past tense. Bila you cerita pasal benda lepas, you guna past tense kan? And then you guna present tense. And then you guna your future tense. So, the mix of the tenses tu, menunjukkan yang you pandai berbahasa. 2. Yang ketiga, it also shows you have a mission. You have a vision. You have a mission. Ini mahal ni. Ini kos 200-300 ni. Ni I bagi tahu you lah. Cara untuk memperkenalkan diri. Short and precise. Tak makan masa tapi sangat diingati. The panel will surely remember you. Kalau 3-4 orang tu dia senang-senang ingat you. Budak ni yang suka public speaking dan debate tu. Dia ingat. Bila dia ingat, of course, you win among compare the others. That's it. Faham kan? Clear? Alright, good. Next. Question time. Okay, ini soalan-soalan interview. Soalan-soalan dalam sesi itulah. Dalam sesi bila once you dah present, you present lah macam mana pun.
And then, soalan. Soalan ni dia ada 5 jenis, kebiasaannya dia ada 5 jenis soalan lah. Yang pertama dia akan tanya pasal diri you. Bukan, yang pertama pengenalan, biasanya kebiasaan lah, interview apa-apa pun. Pengenalan. Yang kedua adalah, dia nak tahu your interest, your hobby, something like that. And then yang ketiga dia akan mula dig in your strength. Yang keempat dia akan pergi kepada your weakness. Dia akan tanya your weakness. And then yang kelima dia akan tanya pengetahuan am lah. So kebiasaannya akan ada satu lagi, dia akan bagi situasi. Dia nak tengok you handle situasi macam mana. So basically 5 sebenarnya. 5 yang weakness dengan strength ni gabung sekali. So tambah satu lagi situational, 5. So 5 jenis soalan ni memang normal. But the focus will be on the proposal. Yang pertama, ni soalan yang saya langsung tak ready masa saya kena interview hari tu. Jadi saya harap you guys boleh ready soalan ni. Why sambung belajar? Kenapa sambung belajar? Kenapa sekarang? Apa yang memotivasikan you? Jadi, soalan ni kalau you dah jawab, perkenalkan diri tadi, menggunakan structure tadi, it already answered what motivate you ni, settle dah. Kenapa sambung belajar, you bagi tahu, pun you boleh refer balik kepada benda tadi, kan? So benda ni kena ada lah, kena ada. Dia akan tanya, bila kena soal tu, I macam, entahlah. Tapi I tak jawab lah, entahlah. I rasa macam, I want to explore more about this field lah. Saya cakap gitu je lah. Cuma terkejut sebab I expect soalan high level. Tiba-tiba kena soalan yang simple gini, terkejut je. Jadi, you guys ready lah, sambung belajar. Alah, cakap lah apa-apa kan. Ni boleh goreng, tak ada masalah. Yang ni okey lagi goreng. Masuk bahagian proposal. Yang ni lah dia akan tanya, kenapa tajuk ni? Adakah problem statement ini real? Kalau problem statement ni real, you refer balik kepada your proposal. As stated in by siapa-siapa-siapa, the problem is real and it's happening. Gitu je lah. Detail lah problem apa kan. Kenapa research you ni chapter 2 dalam literature review. Apa yang membezakan research you nak buat ni berbanding dengan research yang ada sebelum ni? Tu dalam literature review you. You jawab dah ni lebih kepada nak faham your proposal lah. Dan yang ketiga, kenapa you pilih method ni, metodologi ni? Kenapa you ambil pelajar Form 4 sebagai sampel you? Kenapa you ambil sekolah ni sebagai bahan kajian you? Kenapa you ambil negeri Kelantan je contohnya untuk bahan kajian you? Kenapa you tak ambil negeri lain? So benda ni you kena drill yourself untuk you faham lah proposal. Dan okay, soalan biasa. Macam mana kajian you ni boleh memberi sumbang saran kepada RPM? Tahu kan? Rancangan Pendidikan Malaysia. Yang ni you kena browse through lah. Kalau boleh you upload je RPM ni dalam ChatGPT, you upload juga your proposal, tanya dia terus, how can my study contribute di RPM? Maka dia akan bagi jawapan, you memorize that part lah. Ataupun you faham that part, drill yourself. Yang seterusnya dia akan tanya soalan pengetahuan am. Pengetahuan am, I am very sure kali ni dia akan tanya pasal RPM. Dia akan tanya pendapat you mengenai pendidikan semasa. Contohnya, pelajar darjah 1 yang bermula pada umur 5 tahun. Dia akan tanya for sure. Dan like I said, bila you jawab, you jangan letak emosi you first, you jangan letak your punya opinion first. You lapik dulu dengan reference. Berdasarkan kajian daripada siapa-siapa, you hantam sajalah. Daripada Universiti Malaysia, saya pernah terbaca ada artikel yang buat kajian bahawa pelajar umur 5 tahun ini belum bersedia, contohlah, belum bersedia di Malaysia, belum bersedia untuk berada di dalam konteks sekolah. Mereka perlu dulu diasuh di pusat asuhan dan sebagainya. Contoh, I buat contoh. Okay, so you need to lapik that one first, baru you jawab dengan your opinion. Sebagai apa? Sebagai seorang guru, saya sangat bersetuju dengan tindakan kerajaan. Sebagai seorang pegawai pendidikan, saya bersetuju, saya tak bersetuju. Sebagai seorang ibu, saya tak bersetuju, contohnya. So that's how you answer the question. And lastly will be the situational. Dia akan bagi juga situasi. Soalan situasi ni contoh macam mana? Contohnya, okey, Encik Syaril, kalau anda tak dapat HLP kali ni, apakah perancangan anda?
Contoh. Jadi kat situ dia nak tengok kesungguhan kita je. Maka awak pun jawablah dengan bersungguh. Janganlah jawab, "Saya akan merajuklah." Tak adalah, cakaplah, "Saya akan improvekan lagi, saya akan pertambah baik, proposal saya dan saya akan cuba lagi pada tahun hadapan. Semoga saya ada rezeki." Gitulah. Tunjukkan kesungguhan kita nak cuti kan. Tunjuk bersungguh sikit. Okay? Alright. Settle bab question. Ini contoh soalan, kalau dia akan tanya pasal proposal lah. Banyak, memang banyak. Ni sebenarnya soalan untuk PhD Viva. Tapi lebih kuranglah, you drill yourself kan. Ginilah, you upload je your proposal dalam ChatGPT ke Gemini ke, and then you minta ChatGPT Gemini tu, uh, acting, bagi prompt macam ni, acting as one of the SLP panel for interview, create 10 questions to be asked to this candidate and provide a good answer. Maka dia akan buat 10 soalan pasal proposal you dan juga bersama jawapan. I buat macam tu last year. So, I pun drill myself and I memorize the answer lah. Dalam banyak-banyak tu adalah 2-3 soalan yang kena. Maka kita ready dah. Sebenarnya kita nak ready minda kita je. Once kita faham proposal, datanglah soalan apa pun, okay je. Especially the problem statement part. Okay, this one you guys boleh ambil dalam folder yang I akan bagi sekejap lagi. This is soal jawab. Alright, settle. Benar ayat. Okay. Sebelum I pergi kepada what's next ni, let me share you something. Right now, I am working on my okay, this one. I am working on my project lah. Nama dia Easy Academy. This one dia ada I buat web sendiri lah. Kalau you guys pergi ke apa nama ni, pergi ke YouTube ada, ataupun ni pun okey ni. I study pasal speaking. So one of the ways I found that I boleh guna AI untuk bantu student improve dia punya speaking dengan buat app simulator untuk speaking. So this is it lah. Dan dalam masa yang sama juga I buat empat skill ni dia macam exam oriented punya app lah. So kat sini dalam web ni budak boleh masuk, setakat ni I ada 200 student yang sedang menggunakan benda ni dan I receive a very good feedback lah. Contohnya macam tu kan, bila masuk ke dalam ni dia ada progress dia, achievement dia. Dia macam app biasa dan I am building this up supaya pelajar-pelajar dapat akses lah. Dalam ni contoh kan, dia boleh pilih bila dia nak interview, dia nak part mana. Jadi bila dia masuk je, AI ni akan buat simulasi speaking kepada pelajar tersebut dan dia akan dapat feedback daripada pelajar, daripada AI. AI akan bagi feedback. Yang pertama lebih kuranglah dia akan bagi markah kepada pelajar dan yang kedua dia akan bagi feedback macam mana nak improve. So saya sekarang ni benda ni sangatlah memakan duit lah. Banyak makan duit sikit sebab makan token AI. So for those yang berminat nak try, setakat ni saya tak charge lagi pelajar. Saya akan charge selepas exceed 500 student, saya akan charge maybe RM10, RM15 sebulan untuk pelajar gunakan benda ni. Dan untuk sementara ni, bagi sesiapa yang berminat nak menyumbang saran, saya sediakan satu akaun khas lah bagi yang dah sumbang ni. You can register your email ke dalam folder yang I bagi ataupun komen je kat mana-mana, nanti I akan includekan you guys sebagai pengguna. Untuk I dah improve memang yang totally yang advance gila punya. Cuma I tak boleh nak masukkan lagi sebab kena bayar sikit. So I tengah kumpulkan duit untuk benda tu. Jadi for those yang sumbang bagi sumbangan,
Bila-bila lah, sebab benda ni akan ada kat YouTube bila-bila masa je. Dan you bagi email, I akan bagi full access kepada benda tu. Dia ada 4 skill. Menulis, membaca, mendengar, dan apa satu lagi tak ingat. 4 tu lah. And it very helpful to the kids very much. Saya sedang melebar luaskan lagi benda tu. Alright, let's continue. Okay, so next, macam saya cakap tadi, keputusan will be in June, taklimat online. Saya rasa bagi tahun ni, disebabkan oleh faktor minyak, dia akan buat taklimat online. Last year dia buat bersemuka first time. Dia panggil semua 483 orang pelajar HLP ni untuk pergi ke Putrajaya untuk diberi taklimat. But this year, I think dia tak akan buat macam tu dah. Dia akan buat secara online kot. Sebab minyak tu je. Tu je sebab dia. I think pada bulan 8 nanti. Dan untuk pemilihan uni ni, bulan 9, awak ada sebulan untuk decide nak pergi universiti mana. So, buat masa sekarang, jangan fikir pasal uni lagi. Fikir pasal nak lulus interview sahaja. Okay? Fikir pasal uni tu kemudian. Lepas ni, macam-macam uni yang akan kita tahu. Oh, ada punya. Oh, ada. Lepas tu. Sebab masa taklimat tu selalunya akan ada juga sesi taklimat daripada universiti. Kita dengar lah. Kita akan dengar. So, dan juga supervisor lah, of course. Cara nak cari supervisor, cara nak pilih supervisor, dia akan diberi taklimat. Dan you guys dengan semoga yang berjaya ni, yang dengar-dengar ni semua berjaya lah. Amin. Mula belajar pada bulan Oktober, bulan 10. Tapi cuti you guys awal tau. Cuti awal lagi. Bulan 9 tu cuti dah. Tu cerita dia. Sebab transisi tu, kita walaupun masuk bulan 10, tapi dia ada orientasi di universiti. Ada orientasi, ada itu, ada ini. So you guys akan cuti mungkin pertengahan bulan 9. Once the result dah keluar bulan 8 tu, pertengah ready lah nak bye-bye ke sekolah. Kalau pihak sekolah tanya, bila nak sambung belajar ni? Bulan-bulan 9 nantilah. Gitulah lebih kurang. Okay? Semoga berjaya lah semuanya. Okay, baik. Ini saya sediakan, apa tu? Saya sediakan QR bagi sesiapa yang untuk menyumbang saran. Baik, saya buka kepada soalan sambil-sambil. Ada soalan? Kalau ada, sakit belakang. Jika ada apa-apa soalan, saya masih ada benda nak bagi tahu satu lagi apa Tak ada? Okey, jika tiada apa-apa soalan, maka sekian, terima kasih. 10 suku. Okey, lewat sikit je. Sekian, terima kasih. Semoga anda semua berjaya diharapnya. Dan kalau ada apa-apa soalan, boleh tengok di YouTube untuk refer balik benda ni. Saya akan upload di YouTube lah. Upload di YouTube, boleh komen. Then I will try. Adalah sometimes saya baca. Kalau ada apa-apa nak tanya, nak contact saya suka di contact melalui Instagram lah. Instagram, kalau tempat lain saya tak baca sangat. Okay, clear? Best of luck. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ya, semoga berjaya. InsyaAllah. Boleh. Nanti, folder. Wait. Nanti sekejap. You guys ambil ni. Nanti saya letak juga folder ni di apa nama? Ni folder dia. Nanti ada di ruangan description juga kalau kat YouTube. Dalam folder ni saya dah bekalkan contoh everything lah. Semua bahan-bahan yang diperlukan untuk temu duga. Okay, best of luck everyone. Thank you so much. Assalamualaikum. Oh ya ke? Sampai pukul apa ni?